Halo saudara semua. Saya nama Andy. Hari ini saya nak review satu kereta Petrol Myvi 1.5 SE tahun 2014 auto modern dia. Okey, mari kita tengok yang ini kita condition macam mana. Jom. Okey, so sekarang saya jalan satu lau bagi customer tahu ini kereta Indira tanah dekat luar macam mana. Okey, let's go. Okey, so you boleh nampak yang ini kereta kita pun sudah satu layer cat baru lah. Langsung cat, tak payah buat apa lagi ya. So sekarang kita pelan-pelan jalan satu lau bagi tengok kereta condition dia luar dulu. Boleh nampak ni, memang sudah cantik, tak payah fikir apa lagi ya. So boleh tengok lampu depan sama sekali pun yang original juga. Bawah spotlight kita sudah nak tukar lah. Bawah spotlight tengok barunya. Yang ini lampu semua yang original. Okay. So cermin dia sini ada sikit gelap lah. Lens okay. Sampai atas momom boleh tengok. Okay, satu layer sampai atas sama sekali sudah cat. Okay, link dia pun pakai sama yang original. Dia pakai mesai 175 65 14 injin. Tayar bunga masuk tangan ada lagi lekat 60% lah, banyak lagi. Okay, tutup cover sama sekali pun ada juga. Okay, nampak lah. Okay, so depan depan tayar ada kurang lah. Depan tengok dia sini sudah ada makan sikit tayar dia. Talang hingga lekat 10% macam ni sahaja. Okay, tapi tutup cover sama sekali pun sama juga ada. Okay, so tengok lagi sekali depan. Nampak dia tayar memang depan sama lah. Ada sikit makan bunga tepi 10%. Okay, tengok talang sama sekali pun sama juga ada. Okay, kita tengok belakang. Okay, belakang tayar memang kau-kau lah 60% sampai 70% memang ada lagi. Okay, tengok talang sama sekali. Tutup cover sekali pun ada juga. Okay, so sekarang kita tengok untuk talang. Okay, nampak seat dia 1.5 seat dia memang semua cantik lagi, tak ada masalah apa semua clear. Sini pun sama juga. Tengoklah. Semua cantik-cantik juga. Okey. Papan dia so pun okey juga pun cantik juga. So ini tepi ragam dia yang original sampai bawah sama juga yang original. Okey. Ini tanpa make carpet, bawah original carpet ada lagi. Sama juga janji kereta ini tak terkena banjir kereta. Okey. Nampaklah skru-skru dia semua original. Okay, saya ambil kunci. Kita start dulu. Sekejap banyak kunci. Bukan lagi. Ini ni. Okay, kita start dulu. Okay, tutup. Okay, so kita tengok tepi sekali lagi. Nampak. Okay, konsol di atas semua sekali pun cantik juga. Okay, nampak lah. Ini lele pun sama yang original juga. Semua sekali nampak. Semua okay lagi. Ini kita styling I sudah kasih bungkus balik lah. I sudah buat display balik. Sudah cantik. Okay, dia mileage di jalan 94676 km. Okay. So 9 macam mana? Okay, boleh simpan, tak ada masalah apa. Okay, buka balik. Okay, cermin. Okay, boleh guna. Okay, boleh guna. Okay, boleh guna. Empat semua boleh guna, tak ada masalah apa. Atas semua sekali pun cantik jugalah. Sampai belakang mesin semua sekali. Nanti kita tengok belakang. Okay, so kita tengok depan lagi sekali. Nampak semua sekali. Okay, semua cantik-cantik. Aircon pun semua ok tak ada masalah apa. Semua clear. Okay, so depan adjust sikit. Tengok semua sekali. Okay memang cantik-cantik lagi. Okay, so kita tengok untuk belakang. Okay, tengok belakang seat dia semua sekali. Pun okey lagi ni. Semua okey cantik-cantik juga. Bawa kabel pun sama yang original. Okey. Tengok belakang dia kain semua sekali okey juga. Dalam so sekali pun okey juga. Okey. Papan dia juga ada sikit cala lah. Kita lama ni ada sikit cala. Okey. So tepi sampai bawah pun sama yang cantik juga. Okey. Belakang lampu pun tak ada kena pizza apa-apa. Tadi suara jalan pun lagi sekali bagi tengok. Okay, so belakang sama juga nanti sini boleh taruh berapa liter barang. Aku ke sini lah bagi semua tahu. Kita cek atas sini semua okey. Nampak lah semua okey. Semua yang ori. Ini kan tepi pun sama yang original. Nampak lah. Okey. Sama sekali pun sama original. Okey.
Pack semua ada, nampak sekali. Okay, kita check dia spare tayar. Spare tayar dia bawa nampak sama sekali ya. Pun sama yang ori punya. Okay, tengok bawa sama sekali. Okay, so tengok nombor 3 pintu. Dia cuba sini ada sikit calar sajalah. Okay, lain so okay. Ini kan nak cek dulu sama yang ori. Okay, dalam sama sekali lah, boleh tengok. So okay juga. Okay, nombor 4 pintu. Tengoklah papan dia sama sekali. So okay. Ini tepi gam, nampak sama sekali. Ini semua ori lagi. Sampai bawah, tengok dalam. So okay. Ini stiker memang original ada lagi ni. Okay, so dalam seat tengok sekali lagi ya, pun cantik juga. Okay, nampak semua okay. Okay, so sekarang kita nak tengok engine dia macam mana. Okay, buka tengok engine. Okay, so sama juga nanti ini kita berapa cc horsepower, I pergi ke sini lah, I pakai ke semua tahu. Tengok sun switch semua sekali ada cantik-cantik, tak ada masalah apa. Ini kan tepi sama yang ori ni. Tengoklah. Semua tak ada kena buka ni. Tengok semua original ini. Okay, tangan pun tengok juga. Tengoklah. Ini besi semua yang ori ni. Tak ada kena buka apa-apa, semua yang original. Tengok. Okay, engine ini gasket ada leaking, nampak tak? Itu nanti kita kasih ubah balik. Okay, kita tunjukkan seat tahu, nanti kita bawa balik. Pas ada jalan. Okay, aircon air semua okay, ada keluar. Tengok aircon dia, semua sejuk. Nampak tak? Okay, semua sejuk. Okay, so kita tengok bawah. Ada leaking, boleh nampak semua sekali. Okay, so buka balik. Okay, kita sekarang pergi test ride ni kita. Pakai customer tahu kereta ini condition macam mana. Okay, let's go. Okay, so sekarang kita pergi test ride ni kita. Pakai customer tahu kereta condition macam mana. Okay, let's go. Tengok Myvi memang pick up semua okay 1.5 ni. Memang start ini kita pakai ni. Myvi is the Malaysia King. So biasa kereta ini Myvi akan dia rosak apa? Tadi you tengok loh itu gasket dia atas ni. Itu biasa sampai dekat 80,000, 100,000 memang leaking. So itu tukar pun tak mahal lah, 100 lebih saja. Okay, so sekarang kita try tengok S-over macam mana. Okay, tengok so semua okay punya. S-over dia semua cantik punya. Tengok sini mabran sikit lah, sini takut ada kereta. Okay, jalan. Tengok pakai memang start ini kereta. Tak ada masalah apa-apa punya. Ini kereta cream punya. Tengok semua sekali. Tengok semua okey So I pusing satu round, test demerize up macam mana, bagi customer tahu. Okay, sini kita pelan-pelan jaga-jaga kereta dulu. Ada kereta, ada motor. Ini ada lori. Lori dia nak parking. Okay, kita pelan-pelan keluar, jaga-jaga kereta. Okay, jalan. So tengok pakai memang okey kereta ini. Okay, so sini kereta kurang, kita pusing-pusing dulu, check dia rise up macam mana. Okay, jaga kereta. Okay, tak ada kereta, kita pusing. Okay, tengok rise up dia tak ada bunyi Okay, very good ni. Okay,
Okay, so ada kereta, kita parking dia jalan dulu. Okay, kita pusing balik sini. Okay, depan sini kita lagi sekali pusing. Tak ada kereta motor, kita pusing. Okay, tengok laisat dia. Laisat tak ada masalah apa, clear. Okay, memang tak ada ham ya. Okay, so kita jalan. Pikat dia semua nampak tak sama sekali. Okay, very good. Brake dia pun so okay juga ni, tengok brake dia. Okay. Yang siapa-siapa terminat yang ini kereta, boleh datang jumpa saya test ride ni kereta lah. Ini tahun 2014 SE ya. Ini harga sekejap. I parking dulu So I terus datang ambil foreman sini. I panggil dia atas sana, leaking itu kasket kasih bikin pot. Ini kita main foreman sini. Okay, I parking dari sini dulu lah. Nanti I panggil dia bawa I balik. Okay, I parking sini. Ini Chuan Li. Ini bagus ni bos ini. Okay, so masuk P, handbrake. Okay, so kawan-kawan semua, kalau yang siapa minat yang ini kereta Perturun Myvi 1.5 SE tahun 2014, kalau siapa minat boleh datang jumpa saya. I nama NT. Alamat telefon semua dekat sini. Okay, yang ini kita harga, kita parking harga set tukar lama sama pusakon 22,800. Kalau peminat boleh datang jumpa saya, tengok ini kereta dengan test ride ni kereta. Tukar nama 5 minit sahaja. Okay, see you later. Bye.